Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Pagi ini cuaca agak mendung dan hujan. Semoga dipermudahkanlah segala urusan perjalanan kami pagi ini. Untuk road trip jalan-jalan makan-makan kali ini, kami akan ke Melaka. Trip kali ini kami berlima, saya, isteri dan 3 orang ipar saya, abang dan kakak-kakak kepada isteri saya. Mereka semua ada urusan sebelah keluarga isteri di Alor Gajah. Sambil-sambil tu nanti kita akan singgah di tempat-tempat menarik dan tempat-tempat makan yang best. Jom kita ke Melaka, bandaraya bersejarah. Sekarang kami dah exit di Plaza Tol Simpang 4 Alor Gajah. Agenda utama mencari makan tengah hari. Kalau dah sampai Melaka, apa lagi? Dah tentulah asam pedas. Kami singgah di restoran asam pedas Simpang 4. Merecik hawau. Kat sini tak ada lauk siap. Dia akan masak apa yang kita order. Jadi kena tunggu lama sikit lah. Tapi okey lah, kita dapat makan lauk panas-panas yang baru siap dimasak. Makanan pun dah sampai. Beberapa set lauk yang kami order. Set ikan pari, set ikan tenggiri, set ikan siakap, set daging tetel, telur dadah dan telur masin. Setiap set ni ada nasi, sayur dan ikan masin. Harga dia antara RM14 hingga RM16. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas makan, kami singgah di Freeport Formosa Outlet, sebuah kapal terbang yang dijadikan sebagai butik jualan. Kita bawa geng-geng Makcik Kiah nak cuci mata. Kat dalam ni ada jual handbag dan juga pakaian, tapi hanya mampu tengok je lah sebab harga kayangan. Di sebelah petang, kami singgah minum cendol jelatang yang terletak di Bandar Alor Gajah. Kita sejuk-sejukkan tekak dulu sebab lepas ni dia orang plan nak ke Pengkalang Balak nak tengok sunset.
Dari Pengkalan Balak, kami singgah makan malam di Alif Tom Yam yang terletak di Masjid Tanah. Kalau dah kedai Tom Yam tu, dah tentulah menu siakap 3 rasa, sop ekor, sop keting, telur dadah dan kailan ikan masin. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari kedua kami di Melaka. Pagi ini kami ditemani dengan 3 lagi adik-beradik sebelah isteri. Kami singgah bersarapan di gerai Majlis Perbandaran Alor Gajah di Durian Tunggal. Nasi lemak, lontong dan kuih muih. Sekarang kami berada di Masjid Selat Melaka yang terletak di Pulau Melaka. Sebuah pulau buatan yang tak jauh dari Pantai Kelebang. Merupakan salah sebuah masjid yang cantik di Melaka. Ia seolah-olah sebuah masjid yang terapung di atas laut. Masjid ini dirasmikan pada tahun 2006 oleh Yang di-Pertuan Agong. Panas-panas ni kita singgah kena cendol dulu. Cendol Kampung Hulu yang terletak di Jalan Kampung Hulu. Terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dan bersebelahan dengan Sungai Melaka. Sambil-sambil makan cendol tu, bolehlah tengok krus yang lalu di Sungai Melaka ni. Kami singgah solat sekejap di Masjid Jami' Laksamana Hang Tuah yang terletak di Kampung Duyung. Dulu namanya Masjid Duyung. Sebuah masjid lama yang mengikut sejarah, ianya dibina pada tahun 1850. Lepas solat nanti, kami nak singgah ziarah kubur arwah mak yang terletak bersebelahan dengan masjid ni. Kami singgah sekejap di Pergi Hang Tuah untuk mencari sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kalau datang Melaka, selain asam pedas, ikan bakar menjadi pilihan. Sebelum balik Shah Alam, kami singgah di Medan Ikan Bakar di Muara Punggur yang terletak di Alai. Tempatnya nampak macam baru dibuka, cantik dan bersih serta tempat parking yang luas. Kami singgah di gerai Pak Ali. Kalau malas nak pening-pening, ambil je set promosi ni. Kat sini ada banyak gerai-gerai. Pilih je yang mana rasa berkenan. Kemudahan tandas dan surau pun disediakan, bersih dan selesa. Banyak jenis juga yang diorang order. Siakap dan jenahak bakar, sotong goreng tepung,
pepahat, udang bata dan ketam cili. Nasi lemak dan otak-otak pun ada. Memang puas hati dan berbaloi lah dapat makan ramai-ramai bersama adik-beradik. Bukan senang nak dapat berkumpul ramai-ramai macam ni. Sempat bergambar lagi dengan toki kedai. Perjumpaan ahli keluarga kami akan berpisah di sini. Kami akan balik ke Shah Alam dan yang lain akan balik ke Sepang dan Banting. Ingatkan perut dah kenyang nak terus balik. Rupa-rupanya dia orang nak singgah tapau yang tofu yang popular kat Pantai Puteri tu pula. Road trip jalan-jalan makan-makan di Melaka akan berakhir di sini. Pada sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.